Siap untuk L2. Ini untuk L. Okey, assalamualaikum geng. Okey, ni adalah Vast Spring L2 Okey. So ni adalah intake dan ni adalah exhaust. Kalau kita boleh tengok sini, dia besar dan kecil Yang ni, yang besar ni intake dan yang kecil ni adalah exhaust. Okey. So retainer untuk L2 ni, retainer kita pakai yang asal je retainer dia. Dan yang ni pun pakai retainer untuk exhaust dan ini adalah untuk intake. Okey. So panjang dia adalah, nampak dah. Okey. 40.8, 41 ni 41. Jadi lepas tu dia punya inside diameter dia pun 15.9 dan yang ini pun 14.34. Maknanya dia ikut asal sahaja, ikut asal. Memang ni betul-betul L2 lah. Sebelum ni kita pakai yang kelisa kena pakai adapter. Dan yang ni dia pakai yang ini. Okey. Memang ngam terus, tak payah nak tu lagi. Okey, so kita tengok compare dia, lift dia pun boleh tinggi. Kita tengok yang original L2 ni bentuk dia macam mana. Okey, jom.